Korang perasan tak? Dunia boleh hasilkan private jet setiap hari, tapi tak boleh nak pastikan semua orang cukup makan. Orang selalu pujilah kapitalism ni kan. Katanya sistem ni paling baguslah untuk innovation. Sebabnya ada competition dan sebab semua orang nak untung. Aku tak nafikan lah kan, memang banyak teknologi yang lahir daripada sistem ni. Tapi kau kena tanya satu benda lah, innovation tu bergerak ikut apa? Dan aku rasa jawapannya simple, dia ikut profit. Dalam kapitalism, innovation yang paling laju ialah innovation yang boleh bagi pulangan tinggi kepada capital. Kalau boleh melintas cepat, diorang akan fund. Kalau margin besar, diorang boleh scale up. Dan sebab itulah kau nampak yang production kereta SUV makin banyak, fashion pula makin laju, luxury mansion pula makin banyak, dan juga private jet pun makin eksklusif. Dan industri senjata pun sentiasa berkembang. Sebab semua tu profitable. Jadi cuba kau tengok benda yang dunia betul-betul perlukan. Contohnya macam rumah mampu bilik, public transport yang efisien, renewable energy yang berskala besar, sistem makanan yang stabil. Dan kenapa benda-benda macam ni tak berkembang pada skala yang sama kan? Sedangkan kita ada teknologi, kita ada engineer, kita ada buruh, kita ada modal global berbilion, bertrilion ringgit, kita ada modal global bertrilion dolar. Dan masalahnya bukan tak mampulah, masalahnya kita tak kawal kapasiti produksi tu. So dalam sistem ni, tujuan utama bukanlah untuk kesejahteraan manusia. Tujuan dia jadi satu, maximize dan kumpulkan profit. Dan bila production dikawal oleh profit, hasil dia akan jadi pelik. Overproduction untuk barang mewah, underproduction untuk keperluan asas. Dan sekarang ni dunia sedang menghadapi dua krisis yang serentak. Ekologi kita rosak sebab production berlebihan, sampai dah langgar dah 6 planetary boundaries. Dan dalam masa yang sama, lebih 2 bilion manusia hidup dalam food insecurity dan lebih 5 bilion tak ada akses kesihatan yang mencukupi. Dan ini bukan cuma negara miskin. Di Amerika Syarikat dan juga Eropah pun lebih 100 juta orang struggle untuk makanan yang stabil. Negara yang paling kaya di dunia ni pun tak boleh nak jamin benda-benda yang paling asas macam ni. So bila orang cakap pasal kapitalism ni sistem yang paling hebat untuk innovation, aku cuma nak tanyalah, innovation ni sebenarnya untuk siapa? Aku bukanlah anti-business, aku sendiri pun berniaga dan aku fahamlah logik pasaran. Tapi kalau sistem ni cuma reward apa yang profitable, siapa yang innovate untuk benda yang penting ni tapi tak bagi margin tinggi? Tapi kalau sistem cuma reward apa yang profitable, siapa yang innovate untuk benda yang penting ni mungkin takkan dapat margin yang tinggi lah. So mungkin masalah kita bukan pasal kurang innovation, mungkin kita cuma innovate ke arah yang salah. Komen kat bawah, aku nak dengar pendapat korang.